Semalam heboh satu negara berkenaan dengan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara ataupun EJC. Kenyataan media tersebut adalah berkaitan dengan perkembangan kes melibatkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Pada 4 hari bulan September 2023, kalau kita boleh diingatkan semula, adalah tarikh keramat yang mana EJC telah memohon satu DNAA daripada mahkamah untuk melepaskan Datuk Seri Zahid Hamidi ataupun Timbalan Perdana Menteri negara kita. Pada 4 bulan September 2023, Zahid Hamidi dilepaskan melalui DNAA. Kata EJC pada ketika itu, EJC ingin melakukan ataupun SPRM mesti melakukan lebih banyak siasatan yang lebih mendalam ataupun ada bukti-bukti lain yang mesti melibatkan ataupun dilibatkan di mahkamah ataupun ditender di mahkamah. Semalam, tiba-tiba EJC keluarkan kenyataan. EJC cakap dalam kenyataan dia kata siasatan oleh SPRM secara mendalam, secara telus telah dilakukan dan dia dah semak human dan sebagainya, rangkumi aspek-aspek berkaitan sumber dana, kaedah perolehan serta penggunaan dana berkenaan, termasuk perkara-perkara yang dibangkitkan melalui 6 representasi yang dihantar oleh Peguam Datuk Seri Zahid Hamidi. Tiba-tiba, no further action. Mari saya kongsikan kepada anda semua, apa yang terjadi. Kerana kes Datuk Seri Zahid Hamidi ataupun Timbalan Perdana Menteri negara kita ini, dia dah dapat prima facie. Maksudnya pendakwaan telah dapat membuktikan kes mereka. Apa yang pendakwaan dapat buktikan melalui kes prima facie ini? Saya sebutkan. Dalam prosiding mahkamah, pendakwaan menyebut sekitar 31 juta dana Yayasan Akal Budi didakwa disalahguna. Kedua, aliran keluar masuk dana Yayasan Akal Budi mencecah hampir 100 juta sepanjang tempoh tersebut. Kemudian, apa tujuan Yayasan Akal Budi ini ditubuhkan? Dia ditubuhkan untuk membantu rakyat miskin dan juga melakukan kerja-kerja kebajikan. Tetapi, duitnya digunakan untuk apa? Pendakwaan mendakwa dana digunakan untuk bayar kad kredit peribadi dan isteri. Kedua, insurans dan cukai jalan lebih 20 kenderaan peribadi. Pindahan dan syek jutaan ringgit kepada syarikat-syarikat. Sumbangan dan bayaran yang tidak jelas kaitannya dengan kebajikan. Dan ini semua adalah keterangan yang direkodkan dalam mahkamah. Bukan kita main cakap-cakap suka-suka hati nak gosip. So sekarang ni saya nak tanya betul-betul, SPRM kalau betul dia ada lakukan siasatan yang lebih telus, siasatan yang lebih jelas dan sebagainya, bukti-bukti, you have to show to the people, prove to the people that it happened. Sekarang ni ada ataupun tidak? You cannot close a case, a big case, a very high profile case like this just because melalui kenyataan media yang dikeluarkan AGC begini. And in fact, not just that, beberapa bulan lepas, bulan 8 tahun lepas, Ogos tahun lepas, saya telah dihantar satu letter of demand kerana saya memanggil Timbalan Perdana Menteri ketika itu seorang perasuah. My lawyers replied to the LOD, to the letter of demand. Replied according to the time. But up until today, there is no reply from their lawyer. So what happened? Kenapa diam saja? So hari ini, di such a big case, a very big case like this cannot be shut. Kita tidak boleh berkompromi dengan rasuah sebegini. SPRM, AGC kena jawab.